Okey, Assalamualaikum tuan-tuan. Salam Jumaat. Hari ni saya nak buat lagi Mercedes promo. Okey, Mercedes promo saya ada 1, 2, 3 Mercedes promo bermula daripada harga 28,800. Dengan last kali saya ada nak masuk sekali Kia Sorento SUV juga. Okey. First saya akan tunjuk yang ni tuan-tuan. Ni baru masuk stok-stok baru masuk ni. Memang cantik, saya dah check. Kita ni Mercedes-Benz E300 CGI 3.0. Okey, Avantgarde spec tahun 2010. Yang ni saya nak jual murah-murah saja tuan. 28,800. Okey, 28,800. Tuan dapat kereta macam ni boleh tengok. Kereta ni memang saya bagi yang high spec nya tuan. Boleh tengok yang ni dia dah siap pakai yang 7 speed gearbox, dia gear dekat belakang steering, ada pedal shift, mileage pun baru 144,000. In terms of cosmetic boleh tengok dashboard, panel kayu semua masih cantik lagi, seat pun warna cream masih cantik lagi. Sunroof pun masih berfungsi lagi tuan-tuan. Okey. Jom saya tunjuk pula bahagian belakang. Okey, belakang dia ada TV sekali Tapi dia punya skrin dia dah pudar sikit lah. Biasalah wear and tear kan. Tapi seat dia masih cantik lagi sebab saya tengok berdasarkan condition ni memang jarang orang duduk lah belakang ni. Okey. And then belakang pun ada aircon juga. Memang cantik tuan-tuan. 28,800 cash. Siap tukar nama, siap puspakom sehari tuan-tuan. Okey, lagi satu function saya nak tunjuk. Yang ni dia siap ada power boot lah. Okey. Kemudian kat sini, kalau let's say tuan nak beli barang ke apa kan, lepas tu barang basah nak letak tak nak bagi goyang, boleh letak dalam ni. Okey. Ruangan memang sangat besar. Alright. Inilah fungsi-fungsi menarik E-Class ni. Lepas tu yang ni ada power boot. Dia tak ada yang ni lagi lah. Tapi ada power boot tekannya. Alright. Okay, next. Saya ada satu lagi unit, okey. Ni pun sama juga, Mercedes-Benz E300 W212 CGI 3.0 spec Avantgarde tahun 2010. Nak jual juga dengan harga yang sama 28,800. Cuma yang ni body dia belum polish lagi. Ni boleh tengok bahagian dalam. Sofa memang samalah. Cuma yang ni seat dia warna grey tuan-tuan. Lepas tu nanti saya buat cleaning sikit lah seat dia. Okey. Yang ni pun mileage dia yang menariknya 86,000 km sahaja. Okey, jadi siapa yang nak mileage rendah boleh ambil yang ni. Yang ni siapa cepat dia dapat. Siap dengan sunroof sekali. Alright. Tengok sikit bahagian belakang. Bahagian belakang pun okey lagi lah. Okey lagi. Yang ni saya akan bersihkan balik seat dia. Alright. Yang ni pun siap ada power boot sekali. Alright. Basically sama lah macam yang kat depan. Alright. Okay, next. Saya ada Mercedes-Benz C-Class punya pula. Okay, Mercedes-Benz W204 C200 CGI 1.8. Okay, ni tahun 2012. Saya nak jual dengan harga 31,800 sahaja. Alright. Boleh tengok bahagian dalam. Seat warna grey. Panel kayu pun masih berkilat shiny lagi. Memang cantik. Mileage pun baru 119,000. Okay. Tapi panel dalam semua cantik lagi tuan-tuan. 31,800 dulu kereta ni nak dekat 200 lebih. Okay, harga dia. Ni tayar pun masih cantik lagi. Dia pakai Michelin Primacy punya. Spoiler pun dah siap pasang. Yang ni dia tak ada power boot lah. Tapi ruangan pun sama juga. Memang besar. Okay. Okay, selesai Mercedes. Sekarang saya nak tunjuk Kia Sorento SUV yang mampu milik pula. Okay. Kereta ni saya nak jual 16,800 sahaja. Ini dia Kia Sorento. Okay. Kia Sorento tahun 2012. 7-seater kereta ni. Boleh tengok bahagian dalam. Mileage dia tak sampai 200,000 lah. 192,000 sahaja. Condition pun cantik lagi. Yang ni pun siap ada sunroof. Boleh tengok bahagian belakang. Dia bukan nak kata perfect condition lah. Tapi condition masih okey lagi tuan-tuan. Okey. Ruangan dia besar 7-seater. Dia boleh turunkan. Seat depan tu kena depan sikit baru boleh turun habis. Okey. Jadi harga yang saya sebut tadi tu, harga cash bukan harga loan. Kita kat sini tak ada buat riba, tak ada interest, tak ada kredit. Jadi siapa yang minat boleh terus tengok kereta lokasi di Selayang. Under kedai Rad Motoring, cari saya Amiruddin, kontak saya 016 905 1567.
Assalamualaikum.